Guys, movie ni saya recommend untuk korang belajar leadership. Nama movie ni Lieutenant Adnan, seorang pahlawan yang pernah lawan di Singapura masa menentang penjajahan Jepun. Mungkin ada orang kata, "Alah, Mamat ni kalah, buat apa nak cerita pasal Mamat ni? Apa benda bagus ni Mamat ni?" Kita jangan tengok dia kalah. Kita kena tengok macam mana dia berjuang. Kita kena tahu betapa susahnya tentera Jepun ni nak kalahkan askar-askar pimpinan Lieutenant Adnan ni. Lieutenant Adnan ni ada 40 lebih orang je, tapi tentera Jepun nak kena hantar beratus-ratus, mungkin lebih daripada tu nak kalahkan Lieutenant Adnan. Bukan main susah. Dan bukan sekejap macam tu je nak kalahkan. Lama. Disebabkan leadership dan strategical thinking yang ada pada Lieutenant Adnan ni. Dan Lieutenant Adnan ni, kita boleh nampak leadership dia sebelum dia jadi lieutenant lagi. Masa dia training tu kita dah nampak dah. Cepat! Kau boleh! Cepat! Cepat! Dan kita boleh nampak macam mana dia inspire orang lain untuk berjuang sama macam dia. Tapi semangat ni mesti ada di sini. Kalau benar-benar nak jadi askar yang ikhlas. Dan dia dapat inspire orang bawah dia akan kelebihan orang bawah itu sendiri. Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar, mampu membuat kapal-kapal besar. Orang lain nampak kelebihan kita, kehebatan kita. Sebab itu mereka takut bila kita nak menuntut hak kita. Dia menggunakan seluruh kelebihan tim dia dan menggunakan strategical thinking dan leadership dia dalam menentang Jepun. Maklumkan kepada semua anggota, saya akan panggil bantuan mortar. Tunggu tembakan pelatun daripada saya. Baik, Tuan. Pelatun, tembak di depan! So dalam cerita ni kita boleh belajar bahawa leadership seseorang ni dia boleh nampak sebenarnya sebelum dia ada posisi ketua tu lagi ataupun leadership position. Dan dia dapat inspire tim dia akan kelebihan diri masing-masing dan memberi semangat kepada mereka untuk berjuang habis-habisan serta strategical thinking dan leadership yang baik. So leadership ni dia adalah reflection kepada ketua itu sendiri. So kalau kita tengok Lieutenant Adnan ni seorang bersemangat wajar, kental, berjuang habis-habisan. So benda tu dicurahkan dalam leadership dia, dicurahkan untuk menggerakkan tim-tim dia dan kita boleh nampak betapa hebat dan betapa kuatnya Lieutenant Adnan ni dan betapa susahnya Jepun ni yang kuasa besar pada masa tu nak kalahkan Lieutenant Adnan ni.